Assalamualaikum Aish. Okey, hari ni cikgu nak teruskan huruf yang seterusnya, iaitu huruf kaf. Huruf kaf ada dua cara tulis. Cara yang pertama, okey, kita buat garisan. Cara yang pertama dari atas condong ke bawah. Kemudian kita buat bentuk C terbalik, panjangkan sedikit, naik ke atas. Ini adalah cara yang pertama. Tadi cikgu ada sebut kita kena buat huruf C terbalik. Maksudnya macam ni. Ni huruf C. Kita terbalikkan dia macam ni. Sama tak? Yang ni dengan yang ni. Sama kan? Cuma kita kena panjangkan sedikit dan ada ekor ke atas. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, okey. Dari atas turun ke bawah dan dari sini yang kita berhenti ni kita bawa ke kiri, ada ekor ke atas. Tapi yang ni bukan bucu tau, dia macam ni. Okey, kita buat lagi sekali dari atas turun ke bawah, kita bawa ke kiri, ada ekor ke atas. Dia bukan bucu tau. Okey, dan di dalamnya ada huruf hamzah. Ini adalah cara yang kedua. Kebiasaannya kita akan guna cara yang pertama. Yang ni. Sekarang kita nak tengok contoh huruf kaf yang berada di awal perkataan. Kita tulis awal. A-W-A-L-Y. Awal. Contohnya adalah perkataan kitab. K-I-T-A-B. Tak. Kitab. Okey, kita nak jawikan guna teknik apa, Aish? Teknik hari hujan. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. K huruf apa? Huruf kaf. Huruf kaf macam mana nak tulis? Dari atas, condong ke bawah. Kita buat bentuk C terbalik, panjangkan sedikit, naik ke atas. Okey, seterusnya huruf I. Huruf I tak perlu ditulis. Okey, sebab apa? Sebab perkataan kitab ini adalah kata pinjaman bahasa Arab. Jadi ejaan asalnya memang begitu. Tak perlu tulis I. Okey. Tapi kita akan tengok untuk huruf A ni. Kena tulis ke tak kena tulis? Kita sambung huruf T dulu. Huruf T adalah huruf ta. Macam mana nak tulis ta? Kita buat bentuk sampan. Dari kanan, kita bawa ke kiri, naik ke atas. Ada 2 titik di atas. Seterusnya, huruf A. Huruf A ni kebiasaannya kita tak perlu tulis kan? Tapi untuk perkataan kitab, kita kena tulis. Sebab apa? Sebab ianya kata pinjaman bahasa Arab. Dia special. Perkataan dia memang dieja begitu. Tidak boleh diubah. Okey? Jadi A adalah huruf alif. B seterusnya adalah huruf ba. Sama seperti ta, kita buat bentuk sampan. Dari kanan, kita bawa ke kiri, naik ke atas. Dan huruf ba ada 1 titik di bawah. Sekarang, kita ada 4 huruf. Kaf, ta, alif, ba. Kita nak sambungkan. Kita buat garisan. Okey, kita ambil pen purple. Huruf kaf yang berada di awal perkataan tiada perubahan. Ianya seperti bentuk yang asal. Okey, macam mana nak tulis? Dari atas, condong ke bawah, bentuk C terbalik dan ada ekor ke atas. Okey, seterusnya huruf ta juga tiada perubahan. Sama juga. Okey, dari kanan, kita bawa ke kiri, naik sedikit ke atas. Okey, dan huruf ta ada berapa titik? Ada 2 titik. Huruf alif, dari bawah sini, kita bawa terus naik ke atas. Okey, dan huruf ba tidak boleh disambung dengan huruf alif.
Okey, cikgu pernah cakap sebelum ni, apabila adanya huruf alif yang berada di awal perkataan, huruf selepasnya, maknanya huruf selepasnya lah kan, tidak boleh disambung dengan huruf alif yang ni. Okey, jadi huruf ba berdiri sendiri. Kita tulis huruf ba. Okey, jadi ini adalah sambungan huruf kaf yang berada di awal perkataan. Tiada perubahan. Okey? Okey, kita teruskan contoh yang seterusnya, iaitu huruf kaf yang berada di tengah perkataan. Kita tulis tengah dulu. T-I-T N G A H ngah, tengah. Contohnya adalah perkataan buku. B-U-Bu K-Yuku, buku. Buku dan juga kitab adalah perkataan seerti. Cumanya, kitab adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okey, jadi kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama. Sekarang, kita nak cawikan perkataan buku. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4. B adalah huruf ba. Dari kanan, kita bawa ke kiri, naik ke atas. 1 titik di bawah. U, huruf waw. Okey, kita buat kepala dia bulatan dan kita bawa ekornya ke bawah. Seterusnya, huruf kaf. Dari atas, condong ke bawah. Kita buat bentuk C terbalik. Panjangkan sedikit, ekor ke atas. Okey, U, huruf waw. Kita buat kepala dia bulatan dan ekornya ke bawah. Sekarang kita ada huruf ba, waw, kaf, waw. Kita nak sambungkan. Okey, untuk huruf kaf, sekarang dia berada di tengah perkataan. Di sini. Kita nak sambungkan dia. Kita buat garisan. Okey. Kita nak sambungkan huruf ba, waw, kaf, waw. Ba berada di awal perkataan, tiada perubahan. Kita tulis macam biasa. Dari kanan, kita bawa ke kiri. Kita nak sambungkan dengan huruf waw. Kita buat kepala dia bulatan dan ekornya di bawah garisan. Okey, ba ada 1 titik di bawah. Seterusnya, huruf kaf. Okey, huruf kaf tidak boleh disambung dengan huruf waw. Sama juga konsep seperti huruf alif. Jadi, huruf alif, huruf waw, selepasnya maknanya huruf yang berada di sini, selepasnya tidak boleh disambung dengan huruf waw. Okey? Sekarang kita nak tulis huruf kaf. Apabila ianya tidak boleh disambung, maknanya huruf kaf juga ditulis seperti biasa. Okey, tapi jangan risau. Huruf kaf sekiranya berada di tengah perkataan dan boleh bersambung, tetap kita tulis seperti biasa. Macam mana? Dari atas, turun ke bawah. Kita buat bentuk C terbalik. Okey, panjang sedikit dan ada ekor ke atas. Tapi yang ni tak perlu tulis ekor dia. Kita buat kepala waw bulatan dan ekornya ke bawah. Jadilah sambungan perkataan buku. Okey, huruf kafnya berada di tengah-tengah. Kita teruskan contoh huruf kaf yang berada di akhir perkataan. Kita tulis akhir dulu. A, K, H, I, R. Akhir. Contoh dia adalah perkataan klinik. K, L, I, N, I, K. Klinik. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey.
Huruf K adalah huruf kaf. Huruf kaf dari atas condong ke bawah. Kita buat bentuk C terbalik. Panjangkan sedikit, ekor ke atas. Okey. Huruf L. Huruf L adalah huruf lam. Dari atas, kita bawa turun ke bawah. Kita buat bentuk mata kail. Ataupun kita buat bentuk cangkul. Okey. Huruf I. Huruf I adalah huruf ya. Ada 2 titik di bawah. Huruf N adalah huruf nun. Kita buat bentuk mangkuk. Okey, macam ni. Tapi kita mula dari kanan. Okey, cikgu tulis balik. Dari kanan, kita bawa turun ke bawah, naik ke atas. Bentuk mangkuk. Ada 1 titik di atas. Huruf I. Huruf I, huruf ya. Okey, ada 2 titik di bawah. Dan huruf K yang berada di akhir perkataan ni kita boleh guna kedua-dua jenis huruf K. Sama ada yang ni dari atas condong ke bawah ataupun C terbalik, lebihkan sedikit ekor ke atas. Ataupun K kaedah yang kedua. Okey, dari atas kita bawa ke bawah, kemudian kita tarik ke kiri, ekor ke atas dan hamzah berada di tengah-tengah. Okey, kita boleh pilih antara salah satu. Sekarang kita ada huruf kaf, lam, ya, nun, ya, kaf. Okey, kita nak sambungkan ke 6 huruf. Kita buat garisan. Kita ambil pen purple. Kita mulakan dengan huruf kaf. Huruf kaf tadi yang berada di awal perkataan tiada perubahan. Kita tulis seperti biasa. Dari atas, condong ke bawah. C terbalik, lebihkan sedikit. Ada ekor ke atas. Okey. Untuk huruf lam, apabila dia berada di tengah-tengah perkataan, dia disambungkan seperti ini. Okey. Kita buat tiang dia dulu naik ke atas. Dan kita buat mata kail dia ataupun cangkul seperti ini, seperti sampan. Okey? Kalau huruf lam yang berdiri sendiri ataupun huruf lam tunggal, kita tulis macam ni tau. Okey, tiang dia macam ni. Cangkul dia di bawah garisan. Apabila disambungkan, dia berada di atas garisan. Okey, kita teruskan. Huruf ya, kita buat bentuk sampan juga. Dari kanan, kita bawa ke kiri. Ada 2 titik di bawah. Huruf nun, tadi cikgu kata buat bentuk mangkuk kan? Yang ni pun sama, kita buat bentuk sampan juga. Dari kanan ke kiri. Nun 1 titik di atas. Dan huruf ya, sampai yang seterusnya, 2 titik di bawah. Okey. Kaf yang terakhir kita boleh pilih kaedah yang pertama atau kaedah yang kedua. Kita pilih kaedah yang kedua. Okey. Kita bawa tiang dia ke atas. Kemudian kita bawa garisan yang seterusnya dari kanan ni ke kiri. Ada ekor ke atas. Dan hamzah di tengahnya. Jadilah sambungan huruf kaf yang berada di akhir perkataan. Okey. Kita fokus yang ni tau. Huruf kaf yang berada di akhir perkataan, kita guna kaedah yang kedua. Kita teruskan huruf yang seterusnya, iaitu huruf lam. Huruf lam ditulis seperti ini. Dari atas, kita bawa turun ke bawah garisan, kita buat cangkul dia. Okey? Dari atas, kita bawa turun ke bawah garisan, kita buat cangkul dia. Ataupun mata kail. Okey? Sekarang, kita nak tengok contoh huruf lam yang berada di awal perkataan. Kita tulis awal dulu. A,
W-A-L. Awal. Contoh dia adalah perkataan lampu. L-A-M. Lam. P-U-P. Lampu. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf L adalah huruf apa? Huruf lam. Dari atas, kita bawa turun ke bawah cangkul dia. Huruf A, dia berada di tengah perkataan kan? Tidak perlu ditulis. Okey, sebab apabila dia bersambung dengan huruf yang seterusnya, huruf M ni huruf apa? Huruf M. Huruf M adalah huruf mim. Apabila lam bersambung dengan huruf mim, akan dapat bunyi lam. Okey? Huruf mim macam mana nak tulis? Bulatan. Kita ambil pen oranye. Bulatan ke atas, turun ke bawah. Okey? Huruf P, huruf pa. Bulatan, kita buat bentuk sampan, ekor ke atas. Pa ada 3 titik ke atas. U, huruf apa? Huruf waw. Bulatan, ekor ke bawah. Sekarang kita ada huruf lam, mim, pa, waw. Lampu. Kita nak sambungkan ke 4 huruf. Okey. Lam, tadi cikgu cakap, kena tulis dari atas garisan, kita bawa ke bawah garisan, cangkul dia. Okey. Apabila kita nak sambungkan dia, cangkulnya berada di atas garisan. Okey. Dari atas, kita bawa ke kiri. Macam ni. Okey. Untuk huruf mim, kita bawa ke atas. Buat bulatannya turun ke bawah, naik ke atas balik, turun ke bawah macam ni. Dah sambung dengan huruf mim. Huruf mim apabila berada di tengah perkataan, ekornya tidak perlu ditulis. Okey, kita teruskan dengan huruf pa. Huruf pa ditulis seperti biasa. Kita naik ke atas, kita buat bulatan, turun ke bawah, kita buat sampan dia. Okey, huruf pa ada 3 titik di atas. Dan huruf waw, kita sambungkan bulatan, naik ke atas, turun ke bawah ekor. Ekor waw berada di bawah garisan. Okey? Jadi, huruf lam yang berada di awal perkataan, cangkulnya berada di atas garisan. Kita teruskan contoh huruf lam yang berada di tengah perkataan. Kita tulis tengah. Okey, T-E-N-G-A-H. Tengah. Contoh dia adalah perkataan malam. M-A ma, L-A-M, lam. Malam. Okey, kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5. M, huruf mim. Okey, bulatan, turun ke bawah. Okey, A yang ni perlu ditulis. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan bunyi ma. Okey, kalau kita tak tulis, kita tak dapat bunyi ma. Jadi A adalah huruf alif. L, huruf lam. Dari atas, turun ke bawah, cangkul dia. Tapi A yang ni tak perlu ditulis. Sebab kita dah dapat bunyi lam, hasil sambungan huruf lam dan juga mim. Okey? Jadi A yang ni kita letak X. M, huruf mim. Okey? Sekarang kita nak sambungkan huruf mim alif, lam, mim. Kita buat garisan. Mim apabila berada di awal perkataan. Sama juga apabila dia berada di tengah perkataan. Okey, ekornya tak perlu ditulis. Macam mana kita nak tulis? Kita buat bulatan. Naik ke atas. Kita buat ekor dia macam ni sikit. Okey, ekor dia tidak perlu ke bawah. Kita buat di atas garisan sedikit. Kita nak sambungkan dengan alif. Kita terus bawa ke atas.
Dan alif, cikgu pernah cakap sebelum ni, huruf selepasnya tidak boleh bersambung dengan alif. Okey? Jadi, huruf lam. Huruf lam apabila berada di tengah perkataan, cangkulnya juga berada di atas garisan. Dia macam ni. Turun ke bawah, cangkul dia di atas garisan. Dan huruf mim apabila berada di akhir perkataan, barulah kita tulis ekor dia. Buat bulatan, naik ke atas, turun ke bawah. Okey? Jadi, huruf lam berada di tengah perkataan, sama juga. Cangkulnya berada di atas garisan. Okey? Kita teruskan contoh huruf lam yang berada di akhir perkataan. Kita tulis akhir dulu. A-K-H-I-R. Akhir. Contoh dia adalah perkataan kekal. K-I-K K-A-L, kal, kekal. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, huruf kaf. Macam mana nak tulis? Dari atas, condong ke bawah. I terbalik, panjangkan sedikit, ekor ke atas. I tak perlu ditulis. Sebab I ni huruf apa? Huruf vokal. Sama konsep seperti huruf A. Tak perlu ditulis. Okey? Huruf vokal ada berapa? Ada 3. Okey? Huruf ini ikutkan kalau A, alif, I, huruf ya. Okey? Huruf vokal kan ada 3 kan? Alif, waw, ya. Okey? Jadi ini tergolong dalam huruf vokal. Apabila kita tak tulis, kita dah dapat dah bunyi yang kita nak. Ke daripada huruf kaf sahaja. Okey? Kita teruskan huruf K. Sama juga, huruf K adalah huruf kaf. Dari atas, turun ke bawah. I terbalik, panjangkan sedikit, ekor ke atas. A, okey? Sama dengan I, tak perlu ditulis. Huruf vokal. Seterusnya, huruf L adalah huruf lam. Huruf lam dari atas, turun ke bawah, cangkul. Sekarang kita ada huruf kaf, kaf, lam. Nak sambungkan ketiga-tiga huruf. Okey, kita nak tengok huruf lam yang berada di akhir perkataan. Kita buat garisan. Kita tulis huruf kaf macam biasa. Dari atas condong ke bawah. Si terbalik. Lebihkan sedikit ekor ke atas. Sambungkan kaf yang seterusnya. Okey. Kaf yang seterusnya. Kita dah buat sebahagian daripada si terbalik tu. Kita sambungkan sedikit lagi. Okey. Lebihkan sedikit. Ekor secoek ke atas kan. Kita lebihkan untuk lam. Kita bawa lebih untuk lam naik ke atas. Sama baris dengan kaf ni. Sama kan? Okey? Allah, dah terpadam pula. Kita tulis balik. Kaf. Kaf. Okey? Lam yang berada di akhir perkataan, cangkul dia barulah berada di bawah garisan. Okey? Sekarang kita dah tulis perkataan kekal. Dan huruf lamnya berada di akhir perkataan. Cangkul di bawah garisan.